Lagi lampu tak kata bang. What? Banyak stok ni. Kami kalau boleh sampai habis bang. Habis tambah. Dari mana? Kedah. Terima kasih bang. Sama-sama. Saya jual. Beli Terima kasih. Inilah yang kita cari-cari. Makan. Makan baby. Makan Tak nampak pun. Sabarlah, belum lagi. Wow. Wow. Panas-panas lagi. Wow. Sedapnya. Nak baby. Nak. Beli lagi. Ah. Thank you. Tarik. Ui, sedapnya. Apa yang sedap? Roti dia Dah kenyang. lembut. Walaupun dah kenyang tapi sedap. Boleh makan lagi. Makan je lah, sedap-sedap gitu. Tarik. Makan roti dia sikit. Sedap roti dia pun lembut. Kita baru lepas makan nasi si ayam penyet, asam pedas tetel, tapi masih boleh makan ni. Kira the best lah, masih boleh rasa sedap lagi. Mak nak bersagu je untuk kita kongsi sebab kita dah kenyang. Rupanya tak cukup satu. Kenapa tak cukup? Tak cukup satu. RM12. Tak cukup. Tak. Sini ayam makan pula. Sini suap Najis tu. Macam mana bini aku tak gendut? Dia tarik situ dia bagi roti kat aku. Buat makan kis ni. Lurus. Memang sedap. Sedap Recommend. Kalau nak rasa RM12 tu berbaloi. Kita try lagi. Tapi makan dua orang jangan sekali, tak cukup. Makan dua orang jangan Seorang? sekali. Jangan sesekali beli satu untuk makan dua orang. Tak. Confirm tak cukup. Sebab kita beli satu ni sebab kita tadi dah makan. Kita dah makan kenyang pun still tak cukup. Ini kalau lapar jangan makan ni. Confirm tak cukup. Kita nak jamah-jamah je guys. Kita nak jamah-jamah je. Kita nak rasa macam mana dia punya rasa tu. Sebab kita macam teringin nak makan ni. Kita tercari-cari benda ni. Kita orang jadi FOMO. Kita orang tengok dekat TikTok tu dia tarik panjang sangat. Kita orang jadi FOMO dan rasa. Tapi kita orang dah sekali rasa okey lah. Cukup lah sekali. Tapi memang sedap. Dia nampak expose ni. Koin kek 10. Bukan dia punya jenama dia. Ya, saja je. Dah jom. Dah. Okey, bye-bye. Bye guys. Kita nak balik. Sebab esok pergi kerja. You dah. Stay tuned. Thanks for watching. Bye-bye.